Kau berhentikan video ni, lepas tu kau tengok berapa harga dia jual. Tak masuk akal langsung. Gila-gila punya ni, dia buang harga. Ini baru bukan second tau. Kau pergi cari Lifestyle Furniture ni dekat Batu Berendam. Dia tak jauh daripada Pasar Borong. Aku dah tersalah bagi harga. Hari ni aku nak bagi buang lagi harga, bagi bos aku terlokop. Dengar tu, dia nak bagi bos dia terlokop. Tapi memang gila-gila lah murah dia buat. Jangan tunggu. Ni semua barang baru, tak ada yang second. Kau tengok macam ni punya harga. Murah ke tidak? Dia cakap 1-2 barang je dia nak clear. Yang lain-lain tu semua ada stok. Dia bagi tahu setahun sekali je dia akan buat harga yang macam ini. Jadinya lebih baik korang pergi cepat-cepat. Tilam, meja, almari, sofa, cermin, semua harga tak masuk akal. Saya sendiri pun sebenarnya dah 3-4 kali dah saya beli perabot dekat dia. Sebab harga dia memang betul-betul murah. Dia cakap lagi ramai orang support dia, lagi murah dia akan jual. Dia pun tahu tak semua orang mampu nak beli yang mahal-mahal kan. Dia pun bagi tahu ikut bajet korang juga. Kau nak beli yang murah pun ada, kau nak beli yang mahal pun ada. Kedai dia besar, 2 lot, 2 tingkat pula tu. Banyak sangat pilihan dia. Pergilah tengok sendiri. Kan raya dah dekat ni, mana yang nak cari perabot, nak tukar perabot baru kan, elok sangat-sangat, sesuai pergi sini. Kau nak beli online takut order lain sampai yang lain, dekat sini pilihan terbaik. Tag lah isteri-isteri korang, pagi ke tengah hari ataupun petang ni, ada masa pergi dekat Lifestyle Furniture Concept dekat Batu Berendam. Jangan lupa pergi. Okay, bye.